Hi guys, welcome back to Bella Gas channel. Keep going, keep growing. Hey, 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 come along with me. Welcome to Bella Gas, a place to be. Little moments, dreams we grow, sharing stories as we go. Bella Gas, keep going, keep growing every day with love and smiles along the way, creating memories. Come and stay. Thank you for joining my little story. See you again on another journey. Bella Gas, don't forget the way. Okay, untuk hari ni Bella nak tunjuk macam mana Bella punya perjalanan setiap hari weekend. So basically pagi-pagi kita akan dah start keluar dalam pukul 9 lebih macam tu. So kita keluar dari rumah dan sekarang ni Bella menuju ke lokasi untuk tuition. Okay, sebelum Bella start mengajar, ni memang macam rutin lah. Dia macam untuk saja-saja kan, Bella akan singgah kat Petronas ni dan Bella akan beli breakfast. Biasanya Bella akan sampai lebih awal 30 minit daripada kelas yang sepatutnya, sebab Bella nak take time dekat dalam kereta untuk makan, untuk me time dulu sekejap, untuk refreshing myself, macam tu lah. So korang join je tengok Bella makan, okay? So kali ni Bella mengajar dekat library. Dekat sini kita ada satu private part. Bukan dia, tak adalah private, dia ada bilik, tapi macam okey je sebab Bella pun tak ada nak mengajar guna whiteboard sangat, sebab saya pun pakai iPad.
So kita dah memasuki kawasan library. Kemudian kita cari student. Untuk kelas pagi ni 2 jam. So basically kita akan bagi buat latihan explanation macam tu lah. Okay guys, it's a wrap. Dah habis satu kelas. So kita akan on the way balik untuk next session. Tapi Bella akan singgah satu tempat untuk lunch dulu. Bella ada satu macam time dia akan rasa nak makan western je minggu tu. So kali ni Bella singgah kat Coffee Bean. Spaghetti aglio olio dia memang bapak sedap. Saya suka sangat-sangat. Saya boleh je buat tapi macam tak apa, kita makan dekat kedai lah. Actually tiramisu ni untuk 2 orang, tapi Bella habiskan juga sebab sebulan sekali je saya akan start makan tiramisu ni lah. Memang kau tengok lah kepuasan diri aku tu, kepuasan dia memang tak boleh nak dikata lah. Dia punya foam tu korang boleh pilih kopi atau coklat. Bella pilih coklat. So kalau korang suka, korang tengok tu memang sedap sangat-sangat. Dia tak muak, memang best. Okey, ini kelas kedua tengah hari. Untuk rutin dekat rumah ni Bella selalu lupa nak record, tapi inilah kelas yang ketiga yang terakhir. So itu sajalah untuk weekend Bella. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment and share sekarang. Okey, bye.